kita harapkan sesuatu mampu dibuktikan oleh jagoh negara kita ini. Mereka sudah pun bermula. Jadi harapan seluruh rakyat Malaysia untuk menyaksikan sesuatu yang belum pernah dimenangi di pentas Commonwealth ini, iaitu pingat emas akan menjadi milik negara melalui Dato' Azizul Hasni Awang. Kali ini percaturan yang berbeza, tidak sebagaimana yang dilakukan putusan yang kedua tadi. Dato' Azizul juga berada di belakang. Kita perhatikan dua pelumba Australia, James Barber, Ted Ryan berada di belakang sekali. Lev Hoffman berada di depan. Advantage untuk mereka. Ada 3 pelumba di sini. Ketika kita perhatikan juga pelumba berpengalaman Nicholas Paul, dan juga tidak harus dipandang sepi oleh pelumba muda Australia ini. Selain daripada Dato' Azizul yang punya pencatatan yang tersendiri, kita perhatikan apakah yang bakal berlaku seterusnya. Supaya saja Danny meninggalkan rangkang ini untuk mereka terus memberikan tumpuan memasang strategi untuk 3 laps yang terakhir. Kita perhatikan kedudukan Dato' Azizul ketika ini berada di belakang Nicholas Paul, sambil James Barber dan juga Lev Hoffman dari Australia, dan diberikan perhatian oleh Ted Ryan yang berada di belakang 3 trio daripada Australia ini. Dan ketika ini bagaimana Dato' Azizul untuk 2 pusingan yang terakhir. Begitu juga dengan Nicholas Paul, sudah pun mengatur strategi untuk berada di depan ketika ini. Nicholas Paul, Dato' Azizul di kedudukan yang kedua ketika ini untuk final lap. Bagaimana kedudukan Dato' Azizul Hasni Awang terus memulakan pecutannya untuk menuju seleko yang terakhir. Dato' Azizul Hasni Awang berada di depan. Dato' Azizul, apakah dia percaya? Dan kita menangi pingat emas. Wow, harapan yang direalisasikan oleh Dato' Azizul Hasni Awang untuk pingat emas yang dinanti-nantikan. Penantian yang cukup lama untuk kita muncul selaku juara di pentas Commonwealth ini. Dan ya, The Pocket Rocket Man